Agensi Anti-Dedah Kebangsaan AADK Terengganu akan menjalankan siasatan susulan penemuan beberapa jarum dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah yang ditemui di kawasan pantai belakang Universiti Malaysia Terengganu UMT. Pengarah AADK Terengganu Azmi Abdullah berkata setakat ini kawasan berkenaan tidak pernah dikenal pasti sebagai lokasi tumpuan penyakit dadah dan tiada aduan diterima sebelum ini. Menurutnya, berdasarkan gambar yang tular, jarum berkenaan dipercayai digunakan untuk dadah jenis heroin yang lazimnya membabitkan penagih tegak. Beliau menjelaskan penggunaan heroin secara suntikan memerlukan proses tertentu berbanding trend semasa yang lebih cenderung kepada penggunaan dadah jenis syabu atau ais yang tidak menggunakan jarum. Katanya pihaknya akan mengarahkan pegawai ke lokasi terbabit bagi menjalankan risikan dan pemantauan sebelum menentukan tindakan lanjut termasuk kemungkinan operasi sekiranya perlu. Terdahulu tular di media sosial gambar memaparkan jarum dipercayai milik penagih dadah yang dibuang di kawasan pantai berkenaan sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai terhadap risiko kecederaan dan penularan penyakit.